Benda paling mahal bila korang nak mula bisnes bukannya modal. Ramai orang fikir bila dia nak mulakan bisnes, perkara pertama yang dia kena cari adalah modal. Kena ada duit. Tak ada duit, dia orang tak boleh mula buat bisnes. Tapi ikut pengalaman aku, benda paling mahal adalah kepercayaan tu sendiri. Dan aku hari ni aku nak kongsikan macam mana disebabkan kepercayaan buta ni menyebabkan aku rugi lebih daripada RM100,000. Okey, kalau korang penonton baru dekat channel Izzahar Amin Official, jangan lupa untuk korang tekan butang like dan subscribe. Like dan subscribe ni percuma dan dia membantu aku untuk buat lebih banyak konten-konten yang lebih berkualiti dan informatif kepada korang. Cepat tekan butang like dan subscribe, follow channel ni dan boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang mungkin dapat manfaat daripada pengisian daripada channel ni. Jom kita sambung. Ada beberapa kronologi cerita dia. Dan benda ni korang kena tengok, korang kena dengar. Kalau korang baru nak mulakan bisnes, video ni untuk korang. Pada aku, benda yang kau kena fikir sebelum kau mula buat bisnes adalah siapa yang kau nak pilih sebagai kau punya partner. Okay, ramai orang dia ingat bisnes ni sebenarnya adalah satu perkara yang menyeramkan sebab kita tak tahu sama ada bisnes ni boleh berjaya ataupun tidak kan. Dia umpama kalau aku boleh bagi analogi pada korang, buat bisnes ni adalah seperti kau duduk dekat dalam satu bangunan yang gelap gelita, kau tak tahu pun layout tempat kau nak jalan dekat mana ada meja, dekat mana ada dinding dan sebagainya. Dan kau akan rasa ketakutan sebab kau tak tahu betul ke tidak. Kau tahu, kau dapat rasa, kau yakin yang benda ni boleh berjaya tau. Daripada bangunan tu kau tahu kau dapat keluar pada bangunan yang gelap ni. Tapi kau tahu dekat mana suis lampu. Tapi dalam perjalanan kau nak pergi tu kau jadi tak yakin. Kau tak tahu nak buat langkah yang mana supaya kau tak terlanggar meja, kau tak terjatuh, tergolek dan sebagainya kan. Jadi bila kau dalam keadaan ketakutan, apa yang kau buat adalah kau fikir, oh lebih mudah kalau aku nak mulakan bisnes, aku cari partner yang boleh buat jadi teman. Macam tu kan. Tapi kesilapan aku adalah aku tersalah pilih partner. Bila aku tersalah pilih partner, menyebabkan aku rugi. Bukannya partner tu membantu aku, tapi aku yang membantu partner aku. Macam mana aku boleh ceritakan? Pertama, kes aku pernah kena tipu. Bukan kena tipu lah. Partner ni dia punya perjalanan sebenarnya dikenalkan kepada aku oleh aku punya sahabat. Jadi waktu tu dia adalah seorang hakim dalam pertandingan bisnes proposal. Jadi budak ni nama dia Azrin. Azrin ni dia pitching cantik. Dia pitching pada dekat dalam pertandingan tu dan dia kongsikan dia punya pendapatan, dia punya bisnes dia jalan macam mana. Bisnes budak ni dia buat ternak sangkar ikan siakap di Langkawi waktu tu. Jadi kawan aku telefon aku, dia pun kata, Izzah, macam mana? Kau ada duit? Aku jumpa prospek yang macam menarik lah dia punya bisnes ni dan aku rasa macam ada potensi. Jadi waktu tu tahun 2016, 2017 macam tu lah. Memang aku waktu tu aku nak buat bisnes. Masa tu aku dah berhenti kerja and aku memang berminat nak buat bisnes. Cuma aku tak tahu apa bisnes aku nak buat. So bila datang peluang macam tu, dia macam orang mengantuk disorongkan bantal. Aku rasa this is the right time untuk aku mulakan. Dan aku fly dengan sahabat aku pergi ke Langkawi bertemu dengan budak Azrin ni lah. Dipendekkan cerita, masa aku pergi ke sana dia tunjukkan sangkar ikan, dia tunjukkan lokasi dia buat kerja, dia tunjukkan bot-bot yang ada dan sebagainya. Jadi tanpa fikir panjang, masa tu kita budak-budak mentah kan. Aku terus buka satu enterprise partnership dengan Azrin ni dan sahabat aku tanpa kita orang buat kaji selidik dia ni betul-betul buat bisnes tu ke tidak kan. Apa yang berlaku selepas itu adalah rupa-rupanya sangkar ikan tempat yang dia bawa aku pergi tu adalah milik orang. Bukan milik dia tau. Dia adalah milik seseorang. Faham tak? Contoh aku punya sangkar ikan, korang nak datang dekat tempat aku, korang cakap dekat aku, Cik Zah, saya nak tompang untuk bawa prospek datang ke sini. Kalau berjaya, saya akan ambil produk daripada Cik Zah punya tempat. Jadi aku sebagai owner sangkar waktu tu, aku macam okey je lah, datang je lah kalau kau nak datang kan. Jadi benda yang sama Azrin ni buat. Masa tu aku tak tahu, terlalu naif dan aku terlalu percaya pada dia. Selepas tu, apa yang berlaku adalah, masa tu aku lulusan accounting. Tapi nak jadikan cerita, walaupun kau belajar sesuatu, kau belajar ilmu tu secara teori di universiti sekalipun, kalau memang dah dalam praktikal, kau akan tertipu.
Sebab teori dengan practicality tak sama tau. Masa tu aku kata okey, sebab masa tu aku ada 50-50 lah, aku tak percaya dekat budak ni. Jadi apa aku kata, okey, kalau Azrin nak buat benda ni boleh, tapi sebarang payment, sebab duit keluar daripada abang, jadi abang akan bayar direct pada supplier lah. Dia kata okey bang boleh. Aku pun pulang ke Selangor, dia duduk di Langkawi. Jadi waktu tu apa yang dia buat adalah, dia pergi issue satu invoice. Invoice tu dia kata, invoice ni invoice kampung bang. Supplier daripada kampung, jadi kita tak ada kedai fizikal, kita cuma rumah-rumah kedai, dia jual papan. Papan ni kita akan gunakan untuk bina rumah sangkar ikan tu lah. Jadi aku kata okey tak ada masalah. Transfer ke akaun personal. Dan sebenarnya memang dia buat lah rumah sangkar tu. Cuma masalah dia berlaku apabila rumah sangkar tu dah siap, tapi bila kita nak letak dekat atas laut, dekat tengah laut tu nak parking, ada masalah dari segi dia punya permit untuk ada kat situ. Dan aku tak tahu pasal benda tu. Aku tak tahu. Aku memang masa tu aku jam je. Pergi je buat. Tak ada fikir panjang dan sebagainya kan. Jadi masa tu Azrin ni beritahu, bang jangan risau. Rumah sangkar ni kita kena buat dulu. Jangan apply permit dulu. Kita buat sangkar dulu. Once sangkar dah siap, then baru kita submit. Dia ada kenalan itu, kenalan ini dan sebagainya lah. Jabatan Perikanan lah. Macam-macam lah dia petik. So kita dengar dia punya presentation. Kita rasa macam boleh percaya budak ni kan. Rupa-rupanya aku kena kencing. Rupa-rupanya untuk engkau parking kau punya sangkar ikan dekat atas lautan tu, dekat atas laut tu, kau kena ada permit. Dan permit tu pula, dia bukannya apply dalam masa 2 minggu. Benda tu ambil masa bertahun untuk diluluskan. Dia panggil apa? TOL, tol. Aku tak tahu panjang tol ni apa. Kalau yang tahu boleh komen kat bawah lah. Tak silap aku, temporary occupancy of land, macam tu lah agaknya kan. Barulah bila kau dah ada tol ni, baru kau boleh parking kau punya sangkar ikan tu di atas lautan. Masa tu aku tak tahu, dan bila apply di reject, aku dapat ditolak lah permohonan tu. Masa tu baru aku fikir kata ini macam pelik, sebab masa awal-awal Azrin bagi tahu dekat aku benda ni akan makan masa dalam 2 minggu boleh lulus. Auto lulus lah, senang cerita kan. Sebab tak ramai orang nak buat. Jadi bila dah macam tu aku fikir kata ini dah silap ni. Rupa-rupanya memang benda tu tak betul. Tol tu tak dibuka, jadi tak ada lesen baru yang dikeluarkan. And bila dah kantoi macam tu, aku pun decide dengan aku punya sahabat waktu tu, kita orang akan turun ke Langkawi sebab duit dah habis lebih kurang masa tu dalam 70,000. Dia beli boat dan sebagainya. Nak jadikan cerita, boat yang dia beli, boat ni dia kena ada, dia macam nombor plate kereta lah. Jadi setiap boat ni, vessel ni, dia ada dia punya nombor pendaftaran. Aku tak tahu. Aku ingatkan boat ni main belasah je, tak payah ada sebarang nombor plate dan sebagainya kan. Jadi apa yang dia buat, Azrin ni dia beritahu nak beli boat. Okey, aku kata okey lah, boleh lah beli boat apa semua. Jadi Azrin beli boat daripada Pak Abu. Okay. Dia tak bayar habis, dia bayar installment. Jadi sebelum dia lari, bila dia tengok macam aku dah tak nak pump, aku dah tak nak bayar duit lah waktu tu. Dia minta gaji, dia minta payment. Aku cakap hold dulu, abang nak turun sana, abang nak tengok. Nanti kita jumpa, kita bincang. Jadi bila macam tu, dia beli boat daripada Pak Abu tu, dia bayar installment. Jadi maksudnya tak tukar nama lagi. Sebelum dia lari, dia jual boat tu dekat Pak Ali. Pak Ali bagi dia full cash. Macam tu tau. Tapi tak tukar nama lagi. Benda ni dah jadi macam kes polis tau. Rumit gila. Last sekali kita orang jumpa dia punya boat tu dekat Paya Bakau, Sorok kan. Dan Pak Abu ni dapat balik lah. Sebab boat tu memang legally atas nama dia kan. And then bila aku check lagi, rupa-rupanya semua transaksi yang aku bayar kepada supplier tu, kepada supplier untuk beli papan tu, adalah milik dia punya girlfriend. Kau bayangkan macam mana aku masa tu aku tak mengamuk kan. Rupa-rupanya aku kena scam since day one. Menyebabkan masa tu aku terfikir kata, wah, macam ni rupanya perasaan. Bisnes ni dia bukan satu benda yang indah-indah. Yang indah-indah tu mungkin yang orang selalu cerita. Tapi yang kes-kes tertipu, orang panggil apa, yuran kebodohan ni, ini yang sebenarnya perlu diwar-warkan. Yang peniaga-peniaga baru kena tahu, kalau korang nak buat bisnes ni adalah dunia penuh tipu muslihat lah bagi aku. Dan semua orang akan cuba untuk ambil peluang dekat engkau kalau kau terlalu baik ataupun kau terlalu naif. Jadi selepas pada kejadian tu, aku memandang bisnes ni sebagai satu benda yang kau tak boleh letakkan emosi kau dekat dalam sebarang business decision. Sebab the moment kau letakkan kau punya emosi dekat dalam business decision, menyebabkan engkau tak melihat secara
fakta. Bisnes ni dia perlu melihat kepada fakta. Especially bila dia melibatkan kau punya pemilihan partner, pastikan yang pertama kau kena buat background check kepada partner yang nak masuk. Yang kau nak ambil sebagai partner, kau kena buat background check. Kalau kau tak ada buat background check, kau akan tertipu macam aku tadi. Yang kedua, kau kena pastikan jangan percaya pada orang kecuali percaya pada diri kau je lah. Apa yang kau biasa buat, kelaziman yang biasa kau buat, katalah kau seorang yang amanah, kau yang jujur dan sebagainya kan. Benda tu tak akan applies kepada orang lain. Sebab tu pepatah Melayu dia kata, rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Boleh jadi dia adalah sahabat kau, tapi the moment kau bawa dia ke dalam bisnes kau, dia bukan jadi sahabat kau, dia jadi sahabat yang menikam belakang kau. Macam tu. Jadi pemilihan partner ni, selepas aku ditipu macam tu, aku buat keputusan sebarang business decision, aku tak boleh nak gunakan emosi, aku tak boleh masukkan emosi. Walaupun kita rasa macam baik kan, kita rasa kesian pada dia dan sebagainya. Sebenarnya setiap business decision ni kau kena tengok dari segi fakta, kau kena tengok, kau kena assess the situation betul-betul. Kan? Jadi siapa-siapa yang nak ambil partner masa mula-mula berniaga ataupun mungkin korang di fasa bisnes tengah berkembang, perlu tambah sinergi partner dan sebagainya, pastikan yang pertama ada background check yang korang buat pada potensi partner korang. Jangan terus ambil lewa. Itu yang pertama. Yang kedua, partner korang perlulah seseorang yang boleh memberi sinergi. Contohnya kalau macam aku ada duit, partner yang aku bawa masuk mestilah orang yang ada technical specialty ataupun dia ada technical knowledge dan sebagainya untuk execute the plan. Ketiga, korang perlu ada compatibility di antara partner. Maksudnya bila korang nak mulakan berpartner ni lah, ada rakan kongsi dekat dalam perniagaan korang, aku rasa kalau ikut aku punya pengalaman kan, aku jenis yang suka ambil kawan dekat dalam aku punya bisnes. Kawan aku waktu universiti, waktu sekolah rendah dan sebagainya, aku suka ambil jadi aku punya rakan bisnes lah. Dan kawan ni adalah individu yang paling susah untuk engkau train dia jadi engkau punya partner. Okay, aku ambil cerita dulu masa 2019, aku pernah buka satu company untuk construction. Dan kebetulan waktu tu ada satu orang kawan aku, dia ni ada pengalaman bancuh-bancuh simen macam tu kan. Jadi apa aku buat, aku kata okey lah, aku tak ada pengalaman bancuh simen, tapi aku boleh jaga duit, aku boleh jaga akaun dan sebagainya. Okey, dia masuk sebagai aku punya project manager lah, project manager. Jadi waktu tu dia tak ada duit, so aku dahulukan aku punya, aku kata kita apa, aku offer dia sebagai pekerja, tapi dia kata dia tak nak bekerja, dia nak jadi partner. Jadi dia kata okey lah, kalau kau nak jadi partner, macam mana kau nak makan sekarang kan, sebab projek tak ada lagi, and then gaji tak ada, kita akan kira based on profit sharing. Jadi aku fikir the best way waktu tu adalah aku advancekan profit sharing dekat dia lah. Okay, jadi benda tu berjalan. Cuma kenapa aku kata kawan ni paling susah untuk kau disiplinkan dia, compatibility issues tu adalah bila projek dah jalan, aku dapat projek, masa tu dapat projek renovation dekat Pedas, Negeri Sembilan. Jadi dia tak turun site, aku turun dia tak ada, dia kata dia turun, bila aku pergi spot check dia tak turun dan sebagainya lah, benda-benda macam tu kan. Menyebabkan agak susah sebab kita nak differentiate antara kawan dengan partner ni agak susah dekat dalam bisnes tu kan. So last kali apa yang berlaku dengan kawan aku ni, dia bawa masuk satu orang admin yang masa tu adalah dia punya buah hati lah kan. Jadi kantoi dengan aku bila dia decide bincang dua orang dekat dalam office, bagi tahu kata jomlah kita buka sendiri daripada kita kayakan bos. Baik kita buat sendiri. Selama ni kawan aku ni je yang buat je, jadi bos ni tak buat apa-apa, cakap macam tu kan. Jadi waktu tu aku kata okey lah, kalau ini pengakhiran je tak apa, tapi kena datang depan-depan, cakap depan-depan, kita okey kan, kalau kita nak go separate ways. Itu aku belajar, daripada situ aku belajar rupa-rupanya partner ni, kalau kawan kau, especially kawan kau, lagilah kau kena ada hitam putih. Sebab aku teringat masa aku buat JV lah dengan individu ni, aku tak ada hitam putih sebab kawan. Jadi aku just cakap mulut je. Jadi bila cakap mulut, banyaklah fakta yang aku cakap ini, dia cakap itu, kau cakap itu kan. Jadi bertukar-tukar faktanya over the years. Jadi korang kena ada hitam putih, especially kalau itu adalah kawan kau ataupun itu adalah family kau, adik-beradik kau dan sebagainya. Kau kena ada hitam putih. Kau tak suka hitam putih pun kau kena ada hitam putih. Dan dekat dalam hitam putih tu paling penting sekali adalah
kau kena ada exit clause. Kau kena ada dispute clause. Maksudnya, kalau apa-apa berlaku along the way, waktu projek tengah berjalan, macam mana engkau nak keluar daripada partnership tersebut? Itu yang kena specify awal-awal. Barulah projek tak terbengkalai dan orang yang keluar ataupun orang yang tinggal masing-masing hak dia terjaga. Kita banyak kali kita terlepas pandang benda tu sebab kita fikir kadang-kadang bila kita mula kan kita pun tak nampak lagi bisnes ni boleh pergi ke arah yang macam mana. Kalau aku relate balik dengan kawan aku yang pernah ada bisnes jutaan ringgit masa dia orang start, dia orang tak nampak pun bisnes tu boleh pergi ke bisnes yang bernilai jutaan ringgit. Dan alhamdulillah dia masa dia start bisnes tu memang dia ada pengalaman corporate punya documentation dan sebagainya kan. Memang masa dia masuk sebagai partner dekat dalam bisnes dia tu, dia memang buat agreement hitam putih, ada dispute clause. Dan alhamdulillah walaupun dia dah keluar daripada perniagaan tu, disebabkan dia ada agreement yang ada dispute clause ni, bisnes tu boleh berjalan dan dia keluar dibayar pampasan sewajarnya kan. Jadi benda tu adalah untuk kebaikan korang waktu bisnes tu dah grow. Bisnes tu dah fly high kan. Kalau korang tak ada hitam putih, itulah yang akan membunuh korang dan akan menyebabkan bisnes tu dah cantik-cantik, ada demand, ada customer base dan sebagainya, terpaksa tutup. Okay. Seterusnya, paling last sekali, bila korang nak pilih partner ni adalah jangan percaya bulat-bulat kepada partner tu. Okay. Korang sebagai pendiri bisnes, sebagai business owner, apa korang kena buat adalah korang kena pastikan ada monitoring. Okay, jelas, clear direction. Korang punya partner ni dia akan sumbang apa. Kalau tak jelas, jadi partner akan tak tahu apa yang dia perlu buat, apa dia perlu lakukan dan sebagainya. Dan paling penting korang kena sentiasa monitor. Mungkin weekly basis, mungkin 2 minggu sekali ataupun monthly basis dan sebagainya. Aku pernah 2019 juga, aku ada satu kenalan yang dia introduce aku dekat dalam bidang agriculture lah. Jadi waktu tu aku tengah fikir apa lagi bisnes yang aku nak buat. Dan dia datang, dia kata, okay, Iza, ayah aku ada tanah lebih kurang dalam 20 hektar. Jadi kalau kau nak buat benda-benda yang related dengan pertanian, aku boleh tolong. Jadi waktu tu kita orang decide untuk buat pisang tanduk. Okay, kita orang buat pisang tanduk, tanam pisang tanduk. Dan dia ni waktu tu dia makan gaji. Aku kata, okay, tak apa, aku nak engkau pastikan apa instruction yang kita buat ni kau implement. Workers dekat tanah tu, plot tu, implement lah apa yang kita bagi tahu, kena tambah pipe dan sebagainya, tanam anak pisang kan. Jadi dia kata okey. Kesilapan aku waktu tu, dia ada 2 plot. Plot A dan plot B. Plot A ni tanam. Sebelum tanam memang aku cakap pasang piping, ada water source dan sebagainya. Plot A naik cantik. Plot B ni dia tak ada water source, dan waktu tu aku dah pesan, aku kata kita kena buat piping. Walaupun piping ni dia mahal, dia costing us a lot of money waktu tu. Tapi aku kata tak apa, yang ni memang kita kena buat. Kita kena buat. Tapi tanpa pengetahuan aku punya rakan ni, rakan kongsi aku ni, apa dia buat adalah untuk menjimatkan kos. Waktu tu piping lebih kurang tak silap aku dalam 6,000 lah macam tu. 6,000, dia nak jimatkan kos, dia tak pasang piping tu. Apa yang berlaku adalah selepas 3 bulan, banyak suluh pisang yang mati. Tak menjadilah, mati. Jadi bila aku tanya, kenapa mati? Oh, tak ada air dekat situ. Aku kata, kenapa tak ada air kan? Dia kata sebab kita tak buat piping. Aku tak proceed piping sebab aku nak jimatkan kos kita. Dan masa tu aku sedikit terkilan lah sebab aku tak monitor dia punya work masa tu. Dan aku cakap, engkau nak jimatkan aku 6,000. Sebenarnya kau dah buat aku rugi 50,000 sebab benih-benih yang kita tanam ni, satu-satu pokok dia akan menghasilkan lebih kurang dalam 5 ke 7 kilo pisang. Dan 5 ke 7 kilo pisang tu, masa tu harga lebih kurang RM3 ke RM3.50 masa tu. Bila kita darabkan dengan total output yang sepatutnya ada, lebih kurang dalam 50,000. Dan masa tu baru rakan kongsi aku ni dia tersedar lah dia punya kesilapan. Dan waktu tu kita orang cuba nak pasang piping dan sebagainya, dah lambat. Dan daripada situ aku sedar,
walaupun kau rasa partner yang kau bawa ni ada semua values yang boleh tambah baik engkau punya business, rupa-rupanya tanpa pengawasan yang betul daripada kita sendiri sebagai owner business, benda tu mungkin akan jadi haywire. Okay? So, aku rasa bila kau nak pilih partner, kau kena pastikan kau cukup kriteria yang aku cakap. Kriteria ni kena ada kalau korang nak mulakan bisnes dengan berpartner. Okay? Pertama, kena ada hitam putih. Walaupun dia kawan, walaupun dia family, hitam putih tu nombor satu yang kau kena ada. Nombor dua, perlu ada exit clause dekat dalam kau punya agreement. Tak kisahlah kau punya agreement tu untuk 6 bulan ke, 1 tahun ke, 10 bulan ke dan sebagainya. Pastikan ada exit clause sebab jangka masa kita sependapat tu kita sendiri takkan tahu. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Yang ketiga, kena pastikan kau pilih sistem berbanding kepercayaan. Benda paling mahal dalam bisnes bukannya modal, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan tu sekali dicalakan akan susah untuk dibeli semula. Pastikan tidak ada emosi yang masuk dekat dalam engkau punya business decision. Business decision is a purely business decision. Don't put your emotion into making a business decision. Itu benda yang kau kena sentiasa ingat dalam engkau mengemudi engkau punya perniagaan. Okay, so itu sahaja dalam sesi podcast hari ini. Aku masih lagi percaya orang. Cuma hari ni aku lebih percaya kepada sistem. Dan partner yang betul boleh mempercepatkan kita punya business growth. Tapi partner yang salah, kita akan merana seumur hidup.